rancangan Misteri Jam 12. Kata beliau, kakak tertarik dengan kisah-kisah yang diketengahkan MJ12 tapi tak berpeluang untuk berkongsi pengalaman. Apa yang kakak nak ketengahkan ini semalam, sedang kakak berdiri di tingkap berbual dengan kakak ipar sambil mendengar rancangan Misteri Jam 12. Di bahagian dapur rumah kakak ni ada radio kecil, kakak letaklah. Jadi kakak sekarang ini, kalau sebelum ini radio kakak dihidupkan stesen ... Tapi sekarang radio kakak dah kekal dengan Ria 897 FM. Dan semalam bila dengar rancangan Misteri Jam 12 kendalian Casey, kakak berada di tingkap dapur, sambil itu juga sedang berbual dengan kakak ipar di tingkap dapur, dan beliau juga sedang mendengar rancangan ini. Rancangan ini telah pun diperkenalkan oleh kakak ipar. Tiba-tiba kakak terperasan di rumah jiran sebelah. Dari tingkap dapur boleh nampak tingkap dapur rumah jiran sebelah, ternampak ada orang ni sedang berdiri. Lama dia berdiri. Jadi mula-mula memang tak indahkan. Apabila pusing saja Casey. Wah, bayangkan kakak pusing saja, kakak tengok orang tu dah hilang. Mungkin jiran sebelah lah bangun tidur ke diri kat tingkap, kakak tak pasti. Sekali kakak lihat, betul-betul ingatkan dah tak ada. Bila tengok dekat tingkap, benda tu sedang duduk menyangkung dekat tingkap rumah jiran sebelah. Takkanlah jiran sebelah kakak nak pergi menyangkung dekat tingkap macam nak terjun bunuh diri. Jadi terus kakak matikan radio di dapur, kakak masuk ke dalam rumah, masuk ke ruang tamu, buka radio di ruang tamu dan dengar Casey sampai habis. Tapi bila ceritakan pada kakak ipar, dia kata lebih baik kau matikan radio, kau tidur. Casey, sesaat selepas itu, kakak dengar semalam ada satu suara yang menakutkan, ada pekikan ketika Casey berbual dengan seorang pendengar di telefon. Terus kakak matikan radio, terus masuk tidur. Dan kakak ingin tak sabar mendengar rancangan MJ12 malam ini. Tapi sedihlah bila hidupkan radio tadi, Casey belum bersuara. Tapi tak apa, tunggu. Casey bersuara, inilah kakak kirimkan SMS. Terima kasih. Boleh tak Casey tanyakan para pendengar semalam ada tak dengar sesuatu? Bagaimana teman-teman Ria 897 FM? Kisah-kisah yang anda